Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Abdul Muttalib akan memperkenalkan tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah ataupun Sahifah Al-Madinah ialah perlembagaan pertama bertulis di dunia dan digubah sendiri oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi pada tahun pertama Hijrah. Seterusnya, dua tujuan utama Piagam Madinah. Pertama ialah menyatupadukan kaum ataupun bangsa yang ada di Madinah yang bermacam-macam. Kedua adalah panduan pentadbiran utama di Madinah itu sendiri. Secara keseluruhannya, Piagam Madinah terdiri daripada 47 fasal. 23 fasal pertama ialah berkaitan hubungan dan tanggungjawab sesama umat Islam, iaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, 24 yang seterusnya ialah berkaitan dengan hak dan tanggungjawab orang bukan Islam, terutamanya Yahudi. Oleh itu, Piagam Madinah ini dapat menjamin keadilan, kebebasan hak beragama dan keselamatan bagi penduduk Madinah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Piagam Madinah diwujudkan selepas penghijrahan umat Islam ke Madinah bagi mewujudkan keamanan dan kestabilan dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Pada ketika itu, terdapat golongan Muhajirin, Ansar dan masyarakat Yahudi yang hidup bersama di Madinah. Oleh itu, satu perjanjian yang jelas diperlakukan bagi memastikan setiap pihak memahami hak dan tanggungjawab masing-masing. Antara prinsip utama Piagam Madinah adalah semua penduduk Madinah perlu bekerjasama untuk menjaga keamanan dan kestabilan serta mempertahankan kota Madinah daripada ancaman luar. Selain itu, piagam ini turut menjamin kebebasan negara. Setiap masyarakat dibenarkan mengamalkan agama masing-masing tanpa paksaan selagi mereka mematuhi perjanjian yang telah dipersetujui oleh mereka. Piagam Madinah juga menekankan keadilan dalam menyelesaikan sebarang perselisihan yang berlaku antara penduduk di Madinah. Dengan cara ini, keamanan dan keharmonian dapat dikekalkan. Justeru, Piagam Madinah bukan sahaja menjadi asas pemerintahan di Madinah, malah merupakan contoh awal bagaimana masyarakat majmuk dapat hidup bersama secara aman dan teratur. Okey. Sebagai wakil masyarakat Yahudi di Madinah, kami menyambut baik usaha mewujudkan keamanan dan kestabilan di kota ini. Kami bersetuju bahawa Piagam Madinah penting untuk menjaga keharmonian semua penduduk serta mengelakkan konflik antara kabilah. Kami menghargai jaminan kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat Islam kami tanpa paksaan. Kami juga bersedia bekerjasama dengan masyarakat Islam dan kabilah lain dalam mempertahankan Madinah daripada sebarang ancaman. Selagi hak dan tanggungjawab setiap pihak dihormati, kami yakin perpaduan dan keamanan dapat terus dikekalkan. Baik, jadi sebagai wakil kaum Ansar, saya melihat Piagam Madinah sebagai satu langkah yang sangat penting untuk mewujudkan keamanan di Madinah. Sebelum kedatangan Islam, kaum Aus dan Khazraj sering terlibat dalam konflik yang berpanjangan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat hidup dalam perpecahan dan ketidakstabilan. Melalui Piagam Madinah, semua penduduk Madinah disatukan di bawah satu perjanjian yang mengiktiraf hak dan tanggungjawab setiap pihak. Ini membantu mengurangkan perselisihan dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, piagam ini turut menekankan kerjasama antara pelbagai kaum dan agama untuk mempertahankan Madinah sekiranya berlaku ancaman daripada pihak luar. Jadi, pada pandangan saya, semangat perpaduan dan kerjasama yang dibawa oleh Piagam Madinah masih relevan sehingga hari ini, terutama dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Okey, Piagam Madinah dianggap sebagai antara perlembagaan bertulis terawal dalam sejarah yang berjaya mengatur kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Antara ciri utama Piagam Madinah
ialah pengiktirafan terhadap hak setiap komuniti. Masyarakat Islam, Yahudi dan kelompok lain diberikan hak untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing tanpa ada gangguan. Selain itu, piagam ini juga dia menekankan prinsip keadilan dan tanggungjawab bersama. Semua penduduk mempunyai kewajipan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan Madinah sekiranya berlaku ancaman. Dari sudut hak rakyat pula, Piagam Madinah ni dia memberikan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat. Hak keselamatan, hak kebebasan beragama dan hak mendapatkan keadilan turut diberi perhatian. Yang menariknya, piagam ini menunjukkan bahawa kepelbagaian kaum dan agama bukanlah penghalang untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang aman. Sebaliknya, kepelbagaian tersebut dapat diurus melalui peraturan yang adil dan persetujuan bersama. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Okey, daripada perspektif politik dan undang-undang, Piagam Madinah merupakan satu dokumen yang sangat penting kerana ia dianggap sebagai antara perlembagaan bertulis yang terawal dalam sejarah dunia. Okey, piagam ni bukan sahaja mengandungi peraturan untuk mentadbir negara, malahan turut menjelaskan hak, tanggungjawab dan hubungan antara pelbagai kelompok masyarakat yang tinggal di Madinah pada ketika itu. Okay. Apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, baginda berhadapan dengan sebuah masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kabilah dan agama. Okay. Terdapat golongan muslimin, terdapat golongan yang terdiri daripada Muhajirin, Ansar, kaum Yahudi dan beberapa kelompok yang lain yang mempunyai kepentingan masing-masing. Sebelum kedatangan Islam, sering berlaku konflik dan perselisihan faham antara kabilah-kabilah ini. Oleh itu, Piagam Madinah ini diwujudkan sebagai satu persetujuan bersama untuk memastikan keamanan, kestabilan dan perpaduan dapat dicapai. Okay, jika kita membandingkan Piagam Madinah dengan sistem perundangan Malaysia pada hari ini, terdapat persamaan yang jelas dapat dilihat. Okey. Daripada perspektif apa? Antaranya ialah kedua-duanya mengiktirafkan kewujudan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Okey. Dalam Piagam Madinah, kaum Yahudi diberikan hak untuk mengamalkan agama mereka tanpa gangguan. Manakala umat Islam bebas mengamalkan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahawa Islam mengiktiraf kepelbagaian masyarakat dan menggalakkan kehidupan yang harmoni walaupun terdapat pelbagai kepercayaan. Okay. Prinsip yang sama dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Walaupun Islam ni merupakan agama persekutuan, masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum masih diberikan hak untuk mengamalkan agama masing-masing dengan aman dan bebas. Okay, hal ini menunjukkan bahawa semangat toleransi dan saling menghormati yang terkandung dalam Piagam Madinah masih relevan dan diamalkan dalam sistem negara moden. Okay. Selain itu, Piagam Madinah juga menekankan aspek keadilan dalam pemerintahan. Okay. Semua pihak yang terlibat perlu mematuhi peraturan yang telah disetujui tanpa mengira kedudukan atau latar belakang mereka. Tiada mana-mana pihak yang boleh bertindak sesuka hati sehingga menjejaskan keamanan masyarakat. Dalam sistem perundangan moden, prinsip yang sama dapat dilihat melalui konsep kedaulatan undang-undang ataupun rule of law, iaitu di mana semua rakyat tertakluk kepada undang-undang yang sama. Satu lagi persamaan yang menarik ialah aspek keselamatan negara. Dalam Piagam Madinah, semua penduduk bertanggungjawab mempertahankan Madinah sekiranya diserang oleh musuh dari luar. Ini menunjukkan bahawa keselamatan bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga tanggungjawab bersama seluruh masyarakat. Okey, pada masa kini konsep yang sama dapat dilihat melalui kewujudan pasukan keselamatan seperti sebagai contoh kita dapat lihat masa kini tentera dan polis yang bertanggungjawab mempertahankan negara dengan sokongan dan kerjasama daripada rakyat. Okay, walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa perbezaan antara Piagam Madinah dengan Perlembagaan Persekutuan
dengan perundangan moden ni. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW bertindak sebagai ketua negara, pemimpin masyarakat dan pihak yang membuat keputusan akhir dalam sesuatu pertikaian. Semua pihak merujuk kepada baginda bagi mendapatkan penyelesaian dengan adil. Sebaliknya, negara moden seperti Malaysia mengamalkan sistem pengasingan kuasa antara badan eksekutif, legislatif dan kehakiman. Pembahagian kuasa ini bertujuan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan memastikan pentadbiran negara berjalan lebih lancar dan teratur. Jika kita melihat daripada negara-negara teluk seperti Arab Saudi, terdapat persamaan yang lebih ketara dari sudut sumber perundangan. Di negara tersebut, syariat Islam dijadikan sumber utama dalam pembentukan undang-undang negara. Banyak keputusan dan dasar negara merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun begitu, struktur pemerintahan mereka masih berbeza daripada Piagam Madinah kerana kebanyakan negara teluk mengamalkan sistem monarki dan pemerintahan negara. Selain itu, Piagam Madinah ni dibentuk dalam sebuah masyarakat yang jumlah penduduknya tidak terlalu besar dan cabaran yang dihadapi lebih tertumpu kepada perpaduan kabilah serta keselamatan wilayah. Sebaliknya, negara moden perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran yang lebih kompleks seperti globalisasi, perkembangan teknologi, keselamatan cyber, hubungan diplomatik antarabangsa, isu ekonomi dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, sistem perundangan moden menjadi lebih terperinci dan melibatkan pelbagai institusi yang berbeza. Walaupun terdapat pelbagai perbezaan dari segi struktur dan pelaksanaannya, nilai-nilai utama yang terkandung dalam Piagam Madinah masih kekal relevan sehingga kini. Antaranya adalah keadilan, toleransi antara agama, penghormatan terhadap masyarakat, hak masyarakat, tanggungjawab mempertahankan negara dan kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat. Nilai-nilai ini merupakan asas-asas penting dalam membentuk sebuah negara aman dan stabil dan berjaya. Bismillah. So kesimpulannya, Piagam Madinah ni dapat membuktikan bahawa diplomasi Islam ni sangat mengutamakan perdamaian, toleransi kaum serta keadilan sosial. So Piagam Madinah ni juga dapat menyatukan masyarakat majmuk melalui konteks sosial yang adil tanpa menindas hak atau golongan minoriti. Piagam Madinah ini juga telah menjadi bukti yang kukuh bahawa keberbahagiaan agama serta budaya bukanlah penghalang untuk membina sebuah negara bangsa yang aman, maju serta berdaulat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.